Hai YouTube, welcome back to my channel. So untuk vlog aku kali ni, aku nak buat challenge. Challenge dia sekali makan je untuk satu hari. Maksudnya dalam 24 jam sekali makan. Aku akan cuba buat dalam masa 7 hari, dalam masa seminggu lah ya. So kita tengok berjaya ataupun tidak. Hope berjaya lah, sebab aku ni tak dapat nak kontrol nafsu makan aku. So hari ni, sekarang sudah pukul 1.30. Sekarang aku nak pergi cari makanan aku. Macam biasa, yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak guys. Okay, so jom pergi cari makan. Guys, tadi aku dah sampai KL Festival City. Dulu KL Festival City lah, sekarang Setapak Central. Aku datang ke sini sebenarnya tadi nak makan sukiya, tapi biasalah hari Minggu sukiya mesti ramai orang. Aku tak record video tadi sebab orang ramai. Ini sebenarnya sekan buat vlog dengan kamera, bercakap depan-depan orang. Orang ada di sekeliling aku. Aku segan sikit. So tadi aku tak rakam. Itulah nak jadi vlogger tapi malu kan. So sekarang aku nak pergi ke Nasi Padang. Ni one of aku punya favourite lah, dekat Desa Melawati kalau tak silap aku. So jom kita bergerak ke sana. Okay guys, aku dah sampai dekat kedai nasi padang yang aku cakap tadi, dekat area Desa Melawati ni. Kedai dia dekat sana, korang tengok. Okay, jom kita tengok. Yes, sebelah kiri ni kedai dia. Okay, so aku cari parking dulu. Alright, dah parking, jom kita pergi tapau dulu. So aku tapau je, balik makan kat rumah lah, sebab nampak macam ramai kat kedai tadi. Okay guys, aku dah tapau nasi dekat Nasi Padang tadi yang aku cakap tadi. Alright, so jom balik dulu. Alright guys, okay. Hai, penat juga naik tangga. Alright, aku baru je sampai kat rumah. So sekarang ni aku nak makan lah, sebab ini first meal aku. Sebab sekarang pun dah pukul 2 lebih, 2.45 dah sekarang. Tak makan apa lagi. So ini akan jadi first meal aku, last meal aku. Next meal pula dalam masa 24 jam, which is besok lah. Okay, jom aku makan dulu. Okay, tadi dah siap makan. So sekarang layan movie jap, The War Machine. A few moments later. Hai guys, sekarang pukul 7.58, almost pukul 8 malam. So far Alhamdulillah tak ada rasa lapar sangat, sebab yang last makan tadi pukul 2.30 tadi kan. Cuma dahaga je. Dan tadi aku tertidur sekejap, sekarang baru bangun. Okay, so kita teruskan kita punya challenge. So sekarang aku nak pergi basuh motor sekejap dekat car wash, sebab motor aku dah kotor teruk, dah lama tak basuh. Jom aku bawa korang pergi basuh motor aku.
Alright guys, korang dah start bantu motor. Sekejap ni. Okay guys, dah siap basuh motor. Sekarang dah nak on the way balik lah. Besok pun kerja pagi ni. Okay, jom balik dulu. Hi, good morning guys. So, sekarang sudah pukul 6. Aku dah siap-siap nak pergi kerja. Semalam aku agak tidur lambat dalam pukul 1 lebih, almost pukul 2 macam tu, sebab aku lapar. Tapi aku still boleh bertahan, tak makan. Aku just minum je. Hope aku boleh bertahan sampai pukul 2.30 untuk cukupkan 24 jam. Okay, aku akan cuba tahan. Even sekarang pun aku dah start lapar. So, kita tengok macam mana nanti guys. Dekat office hari ni aku tak akan buat vlog, sebab dekat office hari ni hari Isnin, orang-orang office dah start bekerja. So sekarang aku nak pergi bekerja. Nanti vlog aku sambung selepas aku balik kerja nanti. Alright guys. A few hours later. Hi guys, aku baru sampai rumah. Tadi nak buat vlog tapi tak boleh, tak nak record sebab hujan lebat gila. Sekarang pun aku masih pakai baju hujan lagi. Untuk pengetahuan korang, meal aku untuk hari kedua pada pukul 2.30. Tapi sekarang sudah pukul 6, aku tak makan lagi. So maksudnya dah 24 jam lebih aku tak makan. Alright, so sekarang aku nak mandi-mandi dan aku nak makan. So sekarang dah pukul 6 lebih. Consider ini dinner terus lah. Alright guys. Hi guys, and good morning. Hari ni hari ketiga. Okay, so sekarang aku on the way pergi ke 7E sekejap, nak beli air sikit. Aku baru sampai office aku ni. Aku kerja pukul 8 tapi aku sampai awal. So aku pergi 7E dulu untuk beli air sekejap. Right? Aku dekat bawah office aku sekarang. Tadi aku pergi 7E sekejap beli air Nescafe. Hari ni hari ketiga. Kita tengok macam mana hari ni boleh bertahan ke tidak. Alright. A few hours later. Sekarang aku dalam lift, tengah ambil break, nak pergi beli air dan minum jap. Hi guys, okay, aku dah beli kopi caramel macchiato. So ini je yang aku minum hari ni. Lepas nanti balik, petang nanti baru makan. A few hours later. Hi guys, okay, hari ni kita dinner dekat Seoul Station lagi, tempat aku buka puasa hari tu. Dekat sini ada Zaki dengan Afiq. Hai dah sikit. Hai. So, aku dah baru semalam tak makan ni. Last pukul 6 petang semalam. Sekali makan. Ni dah hari ketiga. Jadi kau bawa tu. Okay guys, dah siap makan. Aku makan di atas ni je. Yang lain ni. Ni dah 2 kali tambah. Aku makan yang ni je. Aku tak ada makan banyak. Betul je. Cari dia. Aku dah 3 hari dah 24 jam sekali makan je. Malah. Nah. Sos. Oh, layan ya. Tak luka. Tiada tengok. Ni one sauce dia. Dia datang dengan tu lah. Tapi aku makan tak cicau. Aku sos Korea kurang sikit. Aku suka yang kalau ayam macam yang kita order pun, ayam mereka tu 2 fingers. 4 fingers. 4 fingers kan Korea punya kan. Aku juga ayam yang original. Oh. Okay. Ada something celebration untuk Christian punya.
Hi and good morning. Hari ni hari keempat. Okay, so sekarang aku dalam kereta nak on the way pergi kerja. Hari ni aku bawa kereta sebab area rumah aku KL sekarang hujan. So jom pergi kerja dulu. Okay, aku dah sampai ke office. So, update serba sedikit lah. Hari ni hari keempat. Hari keempat aku rasa okey sikit. Dia macam mana nak cakap kan? Dia daripada hari pertama sampai hari keempat ni, apa yang aku perasan, bila bangun pagi, awal pagi tu je, mungkin dalam pukul 7 ke atas sikit, 7, 8, 9 tu kan, time tu dia akan rasa lapar sikit. Tapi tak apa, just minum. Lepas tu, selepas daripada itu, dah rasa okey dah. Dia memang akan ada rasa lapar, tapi dia dah macam perut dah boleh terima. So far hari ni hari keempat okey lah. Semalam pun okey. Cuma hari pertama dengan hari kedua tu je lah, dia macam agak struggle sikit. Dia bukan struggle macam mana, lapar. Lepas tu bila kerja tengok orang sekeliling, diorang makan, kita nak makan juga. Dia macam tu. Okay. Tapi so far no issue, tak ada masalah. Still boleh teruskan. Okay. So A few hours later. hi guys. Okay, so aku baru habis kerja. Actually habis kerja pukul 5 tadi. Sekarang sudah pukul 7 lebih, 7.25, almost pukul 7.30. Lapar sebenarnya. Tapi siang tadi aku tercedok juga. Tak adalah tercedok, aku makan sikit lah sebab lapar lah. Tapi tadi siang aku makan kebab je. So sekarang lapar. Okay, aku rasa nak pergi cari makanan juga sebab lapar. So jomlah pergi tengok apa yang aku dapat. Okay, nanti aku tunjuk kat korang. Jom. Macam ni lah guys, kerja dekat KL. Kalau balik waktu pukul 4, pukul 5, pukul 4 okey sikit. Kalau balik pukul 5 ke atas, memang inilah orang cakap apa, rutin harian orang yang kerja dekat KL, dekat bandar, dan orang yang bawa kereta. Diorang akan hadap benda ni hari-hari. So ni dah kira macam makanan diorang lah. Okay, so jom aku nak continue drive, nak pergi cari makanan. Alright guys. Okay guys, aku baru sampai rumah. Sebenarnya tadi nak bungkus nasi kubis Sudin, tapi nasi kubis Sudin tutup. So aku balik terus, aku singgah kedai runcit, beli sikit barang, balik masak kat rumah. Right, jom. Okay guys, ini dinner aku untuk hari ni. Sebenarnya tak bagus ni untuk diet, tapi tak apa, kita makan je. Sebab tadi aku nak pergi kedai nasi kubis Sudin dekat Sri Rampai, kedai makanan Kelantan, kedai apa orang panggil, kedai nasi berlauk, tak buka hari ni. So aku balik, aku masak ni je, Maggi kari, tuna campur telur goreng. So aku makan ni je untuk hari ni. So jom, aku nak dinner dulu, rehat-rehat. Okay, alright.
Hi guys. Okay, so hari ni adalah hari ke-7 aku buat challenge dalam masa 24 jam makan sekali je. Okay, so finally habis juga challenge ni. Hari ke-5 dengan hari ke-6 tak ada sebab aku kerja malam, so aku tak buat vlog, aku tak record. Okay, tapi jangan risau, aku still buat challenge tu, makan satu kali je dalam masa 24 jam. Dan hari ni adalah hari terakhir, hari ke-7. So kesimpulannya daripada aku buat challenge ni, makan satu kali dalam masa 24 jam selama 7 hari, berat badan aku turun sikit. Walaupun tak banyak, dia turun sikit. Tak sampai 1 kilo, tapi aku rasa macam okay. Kalau aku stay macam ni, boleh turun berat badan aku. Tapi tak digalakkan lah macam ni. Kenapa tak digalakkan? Sebab kita makan sekali je dalam masa 24 jam. Next 24 hours tu kita makan lagi sekali, tapi kita makan tu agak macam keterlaluan. So tak bagus sebenarnya untuk diet tu. Dia ada cara lain lagi lah. Kalau korang dekat luar sana nak diet kan, bukan dengan cara macam ni. Cara yang lebih, orang cakap apa, lebih bersih, lebih bagus. Okay, so untuk kali ni vlog aku sampai di sini je. So macam biasa, yang belum subscribe channel aku lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okay, see you guys next video.